selamat pagi. Nama saya Nurul Dayana binti Farizuddin dari program DPG. So pada hari ini kami akan membentangkan final project kami iaitu kepimpinan dan pengurusan berubah. So untuk final project ini kami memilih satu organisasi iaitu dari syarikat ID Dynamic Enterprise untuk menemubual mengenai gaya kepimpinan beliau dalam menguruskan pekerja dan organisasi syarikat. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nikuan bin Rashidi dan saya merupakan pemilik kepada syarikat ID Dynamic Enterprise yang berpangkalan di Sungai Dua, Batuas. Okay. Syarikat saya ni jalankan perkhidmatan berkaitan alat ganti, kepada jentera, kerja-kerja penyelenggaraan dan serta serta tender pembersihan. Okay. Dari segi soalan iaitu bab 5, kepimpinan partisipatif, delegasi dan pemakasaan. Soalan yang pertama, apakah gaya kepimpinan Encik dan mengapa Encik memilih gaya tersebut? Okey. Gaya kepimpinan saya lebih kepada kepimpinan partisipatif dan lead by example. Dalam ID Dynamic Enterprise, saya suka libatkan tim dalam perbincangan, terutamanya bila melibatkan kerja maintenance, tender dan operasi tapak. Saya pilih gaya ini sebab bila pekerja rasa pendapat mereka dihargai, mereka akan lebih bertanggungjawab dan semangat untuk bekerja. Soalan yang kedua, pada pandangan Encik, apakah kemahiran paling penting yang perlu ada pada seorang pemimpin? Okay. Pada pandangan saya lah, komunikasi adalah kemahiran paling penting. Pemimpin kena tahu cara bercakap dengan pekerja, klien dan supplier dengan baik. Selain itu, pemimpin juga kena pandai buat keputusan dan kekal tenang walaupun dalam tekanan. Soalan yang ketiga, bagaimanakah Encik menangani konflik dalam pasukan? Sila nyatakan konflik paling mencabar yang pernah Encik hadapi. Okay. Macam mana pun kalau nak tangani konflik, saya akan dengar kedua-dua pihak dulu lah sebelum buat keputusan. Saya percaya konflik boleh diselesaikan melalui komunikasi yang jelas dan profesional. Contohnya berlaku salah faham antara pekerja berkaitan pembahagian tugas kan. Okay, saya akan panggil dulu dua-dua pihak main bincang, susun semula tugas, bagi mereka rasa adil dan kerja dapat diteruskan dengan lancar. Nama saya Durgayan Prabhakaran, program DPG. Soalan 4. Bagaimanakah anda mendelegasikan tugasan? Adakah anda menggalakkan pemberdayaan di tempat kerja? Sila beri contoh situasi sebenar. Okay. Saya akan bagi tugasan tu berdasarkan kemahiran pekerja lah. Contohnya pekerja yang mahir dalam bahagian teknikal, dia kena fokus ke arah selenggaraan mesin. Lepas tu pula, kalau yang lagi mahir berurusan dengan pelanggan, akan indah komunikasi side lah. Saya memang galakkan pekerja belajar perkara baru. Okay? Supaya mereka ni lebih yakin dengan dan boleh kerja lah secara berdikari ni. Soalan 5. Bagaimanakah anda memberi respons terhadap maklum balas atau aduan daripada pekerja? Okay. Saya akan dengar dulu dan cuba faham masalah sebenar. Selepas itu, saya akan cari penyelesaian yang adil untuk semua pihak. Dalam syarikat saya ni, pekerja bebas bagi pandangan. Sebab saya percaya maklum balas membantu syarikat berkembang. Okey, soalan 7. Bagaimanakah anda bekerja sama dan mendapatkan penghormatan daripada pekerja yang lebih pengalaman daripada anda? Okay. Walaupun saya ni owner syarikat, saya tetap hormatlah pengalaman pekerja senior. Saya banyak dengar pandangan mereka dan belajar daripada pengalaman apa yang mereka ada tu tak, yang dekat site. Bila kita hormat maling, mereka juga akan hormat kita sebagai pemimpin. Soalan 8. Bagaimanakah anda memotivasikan ahli pasukan yang kurang berprestasi? Saya akan berbincang secara peribadi dengan pekerja tersebut untuk tahu punca masalah.
kadang-kadang mereka ni kurang motivasi sebab tekanan kerja atau masalah peribadi. Saya akan bagi sokongan, tunjuk cara kerja yang betul dan bagi peluang untuk mereka perbaiki prestasi. Soalan 9. Boleh anda ceritakan situasi di mana anda memimpin melalui teladan? Sila beri contoh daripada situasi sebenar. Okay, contohnya semasa syarikat baru nak mula kan, saya sendiri kena turunlah ke site tu untuk bantu kerja pembersihan dan selenggaraan. Walaupun saya ni pemilik syarikat, saya bukan saja bagi arahan tapi bekerja bersama tim supaya mereka nampak saya serius dan committed terhadap kerja saya lah. Selamat sejahtera, nama saya Darshini, saya dari program DPG dari MSUC SB. Soalan yang seterusnya adalah bagaimanakah anda memantau prestasi pasukan? Okey, macam mana saya memantau prestasi pasukan? Saya memantau hasil kerja melalui hasil kerja, disiplin, on time ni dan maklum-maklum klien lah. Selain itu, saya akan buat simakan bekalan terhadap progres kerja, keutamaan untuk projek maintenance dan tender pembersihan. Baik Tuan, pada pendapat anda, mengapa pengurusan perubahan sangat penting dalam organisasi? Okey, pada pendapat saya, dunia perniagaan sentiasa berubah. Kalau syarikat tak berubah mengikut keadaan semasa, syarikat boleh ketinggalan. Pengurusan perubahan pentinglah supaya organisasi dapat kekal relevan dan bersaing dalam pasaran. Soalan yang ke-12, bagaimanakah anda menerangkan kepada pekerja bahawa mereka perlu segera mengubah sesuatu proses? Bolehkah kongsikan pengalaman anda dalam mengendalikan perubahan? Okey, saya akan terangkan sebab perubahan itu dibuat dan bagaimana dia boleh memudahkan kerja atau meningkatkan prestasi syarikat. Contohnya, kalau ada sistem kerja baru kan yang lebih cepat dan teratur, saya akan tunjuklah apa manfaat dia supaya pekerja lebih mudah menerima perubahan tersebut. Hai Miss, nama saya Yogashni Murti, program DPG. Soalan saya, bagaimanakah anda mengukur hasil daripada perubahan yang anda lakukan? Okey. Saya akan tengoklah dari segi peningkatan produktiviti, masa kerja yang lebih efisien, pengurangan masalah operasi dan kepuasan pelanggan. Kalau perubahan ni bagi kesan positif kepada operasi syarikat, maksudnya perubahan tu berjaya lah. Yang kedua, nyatakan beberapa sebab mengapa orang menolak perubahan. Bagaimana anda memastikan semua proses dan keputusan tulus dalam organisasi? Okay. Antara sebab ni, kadang-kadang orang ni tolak perubahan sebab mereka takut gagal. Tak biasa dengan cara baru dan kurang faham tujuan perubahan. Untuk memastikan ketulusan, saya akan berbincanglah secara terbuka dengan pekerja dan saya update perkembangan syarikat dekat tim lah. Yang last, bagaimanakah anda kekal positif semasa melalui perubahan sekutu di tempat kerja? Okey, saya sentiasa fokus pada penyelesaian bukan masalah. Saya percaya setiap cabaran adalah peluang untuk belajar dan memperbaiki syarikat. Selain itu, saya juga cuba kekalkan semangat positif dalam pasukan. Untuk apa? Untuk orang terus bermotivasi dalam buat kerja mereka. Untuk soalan akhir sekali, boleh Encik berikan nasihat yang terbaik kepada semua bakal pemimpin muda? Okey. Bagi nasihat terbaik kepada semua bakal yang nak jadi owner. Yang paling penting, jangan takutlah nak mula dari bawah. Dan jangan malu nak belajar daripada orang lain. Nak jadi owner yang baik ni bukan kena pandai bagi arahan, tapi kena sanggup untuk turun padang dengan tim lain tu. Kena jaga integriti syarikat, komunikasi dan disiplin. Sebab benda tu adalah asas kejayaan sebuah syarikat. Dan yang paling penting, kalau nak buat kerja macam yang saya buat sebagai kontraktor, jangan terlibat dengan rasuah. Okay? Itu saja. So, akhir sekali iaitu
kesimpulannya, melalui temu bual bersama Encik Muhammad Noor Ikwan dari syarikat ID Dynamic Enterprise, kami dapat memahami dengan lebih mendalam bagaimana kepimpinan yang berkesan dipraktikkan dalam dunia yang sebenar. Kami juga belajar bahawa seorang pemimpin yang baik perlu menggabungkan 3 elemen yang penting, iaitu yang pertama, kepimpinan partisipatif yang melibatkan pekerja dalam membuat keputusan. Yang kedua, penggunaan kuasa dan pengaruh yang positif untuk memotivasikan pasukan, serta pengurusan perubahan yang bijak untuk memastikan organisasi ini terus berkembang. Dari pengalaman ini dapat membuka mata kami bahawa teori yang dipelajari dalam kelas ini benar-benar relevan dan digunakan dalam industri lah. Kami juga berasa lebih bersedia untuk menjadi pemimpin masa hadapan yang bertanggungjawab dan berkesan. So, sekian, terima kasih. Bye. I just had to let you know you're